pernah bekerja sebagai pharmacist assistant, hidup dengan rutin kerja dan impian seperti wanita lain. Tetapi selepas mempunyai anak-anak, saya memilih untuk berhenti kerja kerana tiada siapa yang menjaga mereka. Waktu itu saya fikir mungkin menjadi suri rumah hanyalah fasa sementara. Rupanya perjalanan itu mengajar saya banyak perkara tentang kehidupan. Semakin lama berada di rumah, semakin saya rasa penat, bukan hanya pada fizikal tetapi juga emosi. Hari-hari berlalu dengan rutin yang sama, bangun pagi, urus rumah, jaga anak, ulang perkara yang sama setiap hari, sampai kadang-kadang saya sendiri hilang arah dan lupa tentang impian saya sebagai seorang wanita. Duduk sendirian di rumah terlalu lama membuatkan tekanan semakin kuat. Senyum di luar tapi dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Sampai satu tahap saya jatuh sakit pada awal tahun 2025. Waktu itu saya rasa seperti diri sendiri sudah hilang semangat untuk bangkit. Tapi siapa sangka dari hanya seorang pengguna produk BE, perlahan-lahan hidup saya berubah. Saya mula kenal keyakinan diri semula, mula kenal apa itu support system, mula percaya bahawa seorang suri rumah juga layak mempunyai impian besar. Hari ini bukan sahaja menjadi pengguna tetapi saya diberi peluang menjadi seorang pemimpin di BE International. Sesuatu yang dulu saya tak pernah bayangkan untuk diri sendiri, dari seorang wanita yang pernah rasa kosong di rumah, kini dapat berdiri lebih yakin, mengenali ramai insan hebat dan bahkan menjejak kaki ke Beijing, China. Kadang-kadang Tuhan tidak terus mengubah hidup kita dalam satu malam, tetapi Dia hadirkan satu peluang kecil untuk kita bermula semula, dan BE menjadi titik perubahan yang membawa saya keluar dari fasa paling gelap dalam hidup kepada versi diri yang lebih kuat hari ini.